Kes Perikatan Nasional ini sebenarnya mudah. PAS dah umum henti kerjasama politik dengan Bersatu, tapi Bersatu pula kata masih kekal dalam PN. PAS kata hubungan politik dengan Bersatu dah tamat. Bersatu pula kata masih mahu bertanding atas logo PN. Jadi dari luar nampak macam cerai, tetapi kalau tengok perkembangan baru, ini bukan cerai penuh. Lebih tepat lagi, PN sedang retak tapi belum pecah. Sebab bila pilihan raya makin dekat, semua parti mula kira untung rugi. Kalau berpecah sekarang, undi perbankan boleh terpecah. Kalau undi perbankan terpecah, pihak lawan yang untung. Sebab itu walaupun hubungan PAS dan Bersatu nampak tegang, kedua-dua pihak masih ada sebab untuk duduk dalam satu gabungan. PAS perlukan kekuatan gabungan, Bersatu perlukan jenama PN. PN pula perlukan imej bahawa blok pembangkang ini masih wujud dan masih belum bergerak. Cuma masalahnya bila rakyat tengok episod ini, mesej yang sampai agak jelas. Pembangkang yang sepatutnya semak kerajaan sekarang nampak sibuk urus masalah sesama sendiri. Yang lebih menonjol di media bukan tawaran dasar, bukan pelan ekonomi, bukan jawapan tentang kos sara hidup, bukan juga cadangan tentang gaji, kerja, rumah atau masa dengan anak muda. Sebaliknya yang lebih kuat kedengaran ialah cerita PAS dan Bersatu. Cerita logo, kerusi, siapa lebih kuat dalam PN, siapa sebenarnya yang pegang arahan pembangkang. Dan bila semua ini berlaku, rakyat mula tanya satu perkara. Kalau rumah sendiri pun belum kemas, macam mana nak meyakinkan rakyat untuk urus rumah yang lebih besar? Bahagian paling menarik dalam cerita ini ialah DAP langsung tidak ada dalam gambar. Selama ini, DAP selalu dijadikan modal besar dalam politik pembangkang. DAP dikatakan punca Melayu berpecah, dikatakan ancaman sebab orang Melayu perlu bersatu. Tetapi dalam krisis PN ini, DAP tidak ada pun. DAP tidak tuntut kerusi PN, DAP tidak rebut logo PN, tidak tentukan siapa yang jadi pengerusi PN. Tidak dalam mesyuarat PAS dan Bersatu. Tetapi konflik antara parti Melayu Islam tetap berlaku juga. Jadi isu ini sebenarnya lebih dekat dengan soal kuasa kerusi dah hala tuju pembangkang. PAS kini dilihat memainkan peranan lebih besar dalam PN. Ahmad Samsuri sudah menjadi pengerusi PN. PAS juga mempunyai kedudukan yang kuat dalam blok pembangkang. Bersatu pula tentu tidak mahu lihat semakin kecil. Sebab Bersatu antara parti yang membina PN sejak awal. Muhyiddin Yassin pula ialah wajah besar PN sejak gabungan itu muncul dalam politik nasional. Jadi bila PAS dilihat semakin ke depan, Bersatu perlu pastikan pengaruhnya tidak hilang begitu saja. Di sinilah punca retak itu menjadi jelas, walaupun prinsip tersebut yang paling kuat kelihatan di mata rakyat ialah soal siapa yang lebih berpengaruh dalam PN. Siapa pegang kerusi, guna logo, tentukah hala tuju sebenarnya ketua dalam pembangkang, dan ini masalah besar untuk PN. Sebab rakyat bukan mahu mendengar pembangkang kritik kerajaan memang tugas pembangkang. Tetapi selepas kritik, rakyat mahu tahu apa tawarannya. Kalau harga barangan naik, apa pelannya? Kalau gaji rendah, apa cadangannya? Kalau anak muda susah beli rumah, apa jalan keluarnya? Kalau peluang kerja semakin mencabar, apa strategi alternatif dia? Soalan-soalan ini yang rakyat mahu dengar, tetapi apabila drama dalaman lebih menonjol, tawaran pembangkang jadi kabur. Jadi apa penghujung kepada kes cerai PN ini? Untuk jangka pendek, besar kemungkinan PN tidak akan pecah sepenuhnya sebelum PRN Johor. Sebab pecah sekarang terlalu mahal. Perkembangan terbaru pun menunjukkan PN sudah menyelesaikan agihan kerusi PRN Johor. Malah Bersatu disahkan mendapati agihan kerusi paling banyak dalam PN. Ini menunjukkan satu perkara. Walaupun retak, semua pihak masih tahu pilihan raya memerlukan kerjasama. PAS perlukan gabungan, Bersatu perlukan jenama PN, komponen lain pula perlukan satu blok yang nampak tersusun. Jadi untuk PRN Johor ini mungkin bukan cerita cerai sepenuhnya, ia lebih kepada hubungan politik yang sudah hilang mesra. Tetapi masih berjalan kerajaan pilihan raya sudah dekat. Masalahnya selepas PRN Johor, belum tentu isu ini selesai. Sebab punca asal masih ada, PAS dilihat mahu memainkan peranan lebih besar. Bersatu mahu kekal relevan, Muhyiddin masih penting untuk bersatu, Ahmad Samsuri pula semakin naik sebagai wajah baru PN. Akhirnya, PN tetap perlu jawab satu soalan besar. Siapa sebenarnya memimpin pembangkang selepas ini? PAS atau Bersatu? Kalau soalan ini tidak selesai, krisis yang sama boleh berulang. Mungkin bukan hari ini, mungkin belum sebelum PRN Johor, tetapi menjelang PRU yang akan datang, isu ini boleh muncul semula. Kesimpulannya, kes cerai PN ini memberi satu pengajaran mudah. Pembangkang tidak boleh hanya hidup dengan modal marah kepada kerajaan. Pembangkang juga tidak boleh hanya hidup dengan modal takut kepada DAP. Sebab dalam kes ini, DAP tidak ada pun, tetapi konflik tetap berlaku. Rakyat mahu pembangkang yang boleh beri penjelasan. Bukan sekadar sibuk tentang logo, sekadar sibuk tentang kerusi, sibuk tentang siapa lebih besar. Kalau PN mahu dilihat sebagai alternatif serius, PN perlu buktikan satu perkara dulu. Boleh urus rumah sendiri sebelum bercakap mahu urus negara. Setakat ini, penghujung kes cerai PN mungkin belum berpisah penuh. Tetapi, retaknya sudah nampak. Dan bila retak sudah nampak, persoalan berikutnya mudah. Berapa lama lagi rumah itu boleh bertahan?